Assalamualaikum, Datuk. Jadi, jumpa kat sana. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Sihat, Sofyan? Alhamdulillah. Saya harap Datuk puas hati yang kerja saya. Ini hebat, Sofyan. Patutlah orang cakap awak antara yang terbaik. Tak adalah. Biasa-biasa, Datuk. Awak tunggu pujian dari ibu saya, Sofyan. Rumah ni untuk ibu Datuk? Tapi di subuh hari menjelang sudah Aidilfitri. Nak dibandingkan pengorbanan ibu kita, hanya Allah yang tahu. Teruk. Bumbung banyaklah dah bocor. Basah ni satu dapur ni. Menitik-nitik air. Mak faham tak Abang Pian sibuk? Oh, okey. Mak faham. Abang Pian? Yelah. Abang Pian, jangan lupa rehat tau. Solat jangan tinggal. Okey, insya-Allah. Waalaikumsalam. Tadi dapat. Kena besarkan lagi rumah tu, Mak. Sesak bila raya. Anak solehah dah 5 dah. Tak masuk lagi anak suraya. Nasib baik abang tak kahwin lagi. Kan, Mak? Oh. Apa lagi, Mak? Kejap-kejap call. Benda kecil pun dah suruh Pian balik ke? Abang Pian, ni adik. Abang Pian mak jatuh. Kalau dah jatuh tu, kau hantarlah pergi doktor ke, klinik ke. Itu pun apa nak kena ajar ke? Abang Pian. Asingnya ibu membawa ke surga
dan kasih saudara, masa berada berkorban raga, rela binasa berkorban nyawa. Mak maafkan abang.